tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. Cause you watch the TV while I'm watching you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari TV PSS kini berada di padang sekolah sempena program Green Trail Run. Program ini melibatkan murid tahun 1, 2 dan 3 yang mengambil bahagian dalam aktiviti larian santai yang penuh ceria dan menyeronokkan. Kami dapat melihat para murid sangat bersemangat dan gembira menyertai aktiviti ini. Jom kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum cikgu, nak tanya boleh? Boleh? Bagaimanakah sambutan murid terhadap aktiviti ini? Alhamdulillah, sambutan murid terhadap aktiviti hari ini sangat baik. Murid pun dalam kelas tadi tak sabar-sabar nak berlari dekat sini, nak tengok apa yang berlaku kat sini. Sampai tertanya-tanya, cikgu buat apa ada welcome ni? Alhamdulillah, cuma murid ada macam merungut sikit lah kan sebab panas. Tapi dah diberi nasihat lah untuk bawa air dan juga pakai topi. Itu je. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Bagaimanakah sambutan murid terhadap aktiviti ini? Okey, sambutan program Green Trail Run ni berjaya mendapatkan sambutan yang sangat menggalakkan oleh di kalangan murid prasekolah tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kalau kita tengok tadi, sambutan sangatlah menggalakkan dan mendapat sambutan yang luar biasa, bukan saja di kalangan murid, ada juga mak ayah yang datang ke program ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Siapa nama awak dan dari kelas mana? Amarai 3 UTM. Awak seronok tak sertai Green Trail Run? Seronok Sebab apa? sebab dari dengan kawan-kawan. Terima kasih. Siapa nama awak dan dari kelas mana? Nama saya Aiman, kelas 3 UMT. Awak seronok tak sertai Green Trail Run hari ini? Seronok, boleh dapat menang. Terima kasih. Siapa nama awak dan dari kelas mana? Nama saya Zare, kelas 3 UMT. Awak seronok tak? Awak seronok tak sertai Green Trail Run hari ini? Seronok? Sebab apa? Kerana dapat nombor 1. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Assalam. Nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Apakah manfaat aktiviti ini kepada murid tahun 1, 2 dan 3? Okey, manfaat aktiviti Green Trail Run ni adalah untuk meningkatkan semangat kesukanan dan juga dapat berdaya saing antara rakan-rakan. Di samping itu boleh juga menyihatkan tubuh badan sebab kita jarang-jarang buat aktiviti macam ni kan. Jadi selain daripada belajar, kita kena juga buat aktiviti kesukanan ni. Okay, itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Salam. Nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Okey, 1 UPM bagus. 1 UPM. Apakah nasihat cikgu kepada murid supaya kekal sihat dan aktif? Okey, jadi untuk kekal sihat dan aktif, yang pertama awak kena tidur awal, iaitu tidur cukup 7 sehingga 8 jam. Yang kedua, awak kena makan makanan yang berkhasiat. Contohnya buah, sayur, protein, karbohidrat. Yang ketiga, awak kena kekal sihat. Sebab itulah ini kita buat program Okey, 1 USM. Green Trail Run. Green Trail Run supaya kita dapat promosi anak-anak supaya kekal sihat. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih cikgu. Siapa nama awak dan dari kelas mana? Nama saya Felicia Amanda dan saya dari kelas 3 UMP. Awak seronok tak sertai Green Trail Run? Seronok Sebab apa? sebab saya menang. Terima kasih. Okey, kamu Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya boleh? Boleh?
Apakah nasihat cikgu kepada murid supaya kekal sihat dan aktif? Nasihat saya pada murid untuk kekal aktif supaya jaga pemakanan setiap hari. Makanan perlu seimbang menggunakan piramid makanan kita. Yang kedua, kekal aktif selalu, sentiasa bersukan, jangan malas-malas, main basikal pun boleh. Seterusnya, tidur yang cukup. Sekurang-kurangnya kita perlukan 6 hingga 8 jam untuk kita tidur. Jangan tidur lambat, main handphone jangan. Okey, seterusnya jaga kesihatan mental kita supaya kita lebih cerdas dan cergas pada esok hari. Kebersihan diri juga penting untuk kita. Dan last sekali, lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk kita sentiasa sihat dan kesihatan kita kekal terjamin. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu, boleh tak saya tanya? Boleh. Apakah tujuan diadakan program Green Try Run? Okey, tujuan program ni dijalankan adalah untuk memastikan murid-murid kita ni sentiasa sihat, sentiasa cergas, sentiasa membuat aktiviti-aktiviti yang orang kata boleh menjaga kesihatan. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kami daripada TV PSS ingin tanyakan soalan, boleh? Boleh. Soalan apa tu yang awak nak tanya? Apakah tujuan diadakan program Green Trail Run? Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada adik Raudatul kerana bertanyakan soalan yang menarik kepada saya. Dan cikgu nak ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada unit co-curriculum dan sukan kerana dapat mengadakan Green Trail Run dengan jayanya. Green Trail Run ni adalah satu usaha pihak sekolah untuk murid-murid kekal sihat dan menunjukkan rasa semangat kesukanan di kalangan murid-murid itu sendiri. Terima kasih cikgu. Apakah nasihat cikgu kepada murid supaya kekal dan sihat? Okey, nasihat cikgu kepada murid-murid memandangkan kita berada dalam satu situasi cuaca yang agak panas. Jadi kekal minum air yang banyak untuk pastikan badan kita tidak hadrasi dan sentiasa peka dengan arahan guru agar keselamatan awak semua murid-murid terjamin. Itu nasihat saya pada murid-murid. Terima kasih. Okey, sama-sama.